Episod 29. Jam Pocket berhenti waktu. Suatu petang yang redup, Aiman menemani datuknya membersihkan loteng rumah lama. Banyak barang antik ditemui. Buku usang, bingkai gambar hitam putih dan sebuah peti kecil berdebu. "Datuk, boleh Aiman buka yang ni?" tanya Aiman. Datuk mengangguk sambil tersenyum. Aiman membuka peti itu perlahan-lahan. Dan di dalamnya terdapat seutas jam poket perak dengan rantai yang sudah pudar warnanya. Di permukaannya terukir lambang matahari dan bulan yang bertindih. "Cantiknya jam ni!" bisik Aiman sambil mengelap debu halus darinya. Ketika dia menekan butang kecil di sisi jam itu, jarum jam tiba-tiba berputar laju sebelum berhenti tepat pada nombor 12. Sekeliling menjadi sunyi. Angin berhenti, bunyi burung pun lenyap. Aiman menoleh ke arah datuknya. Datuk berdiri kaku, tidak bergerak langsung. "Datuk!" panggilnya, tapi tiada jawapan. Aiman tersentak. Dunia di sekelilingnya seperti berhenti. Beku. Jam ni, berhentikan masa," katanya perlahan. Dia melangkah keluar dari loteng dan mendapati semua orang di kampung juga tidak bergerak. Seekor burung tergantung di udara. Daun yang gugur berhenti separuh jalan. Walaupun sedikit takut, Aiman juga berasa kagum. "Masa betul-betul berhenti? Tapi kenapa aku boleh gerak?" bisiknya. Dalam keheningan itu, jam poket di tangannya berkilau dan terdengar suara halus. "Gunakan masa ini untuk kebaikan, Aiman. Setiap saat yang diberi adalah amanah." Aiman segera berlari ke rumah jirannya, Mak Timah yang sedang menumpahkan air sebelum waktu berhenti tadi. Dia betulkan baldi itu agar tidak tumpah, menutup api dapur yang masih menyala dan menutup tingkap rumah supaya hujan nanti tak masuk. Dia kemudian berlari ke taman dan menyokong dahan pokok yang hampir patah agar tidak menimpa sarang burung kecil. Setelah selesai semuanya, dia memandang jam itu dan berkata, "Cukuplah, masa boleh berjalan semula." Sebaik dia menekan butang jam itu, angin kembali bertiup, burung menyambung kicauannya dan dunia bergerak seperti biasa. Datuk menoleh ke arah Aiman. "Kamu buat apa tu, Aiman? Macam termenung lama." Aiman tersenyum sambil menyimpan jam itu ke dalam poket. "Tak ada apa, Datuk. Cuma belajar satu perkara. Masa sangat berharga. Jangan sia-siakan pengajaran. Setiap saat dalam hidup adalah peluang untuk berbuat baik. Bila kita hargai masa, masa juga akan menghargai kita dengan berkat dan ketenangan."